Saya terhenti untuk meneruskan sebab tak ada geran asal. Surat perintah dah keluar. Boleh puan, tak ada masalah. Yang pertama puan pergi dekat pejabat tanah. Sebelum tu, saya bagi situasi dululah. Kalau kata yang pertama situasi memang nama arwah saja. Geran asal tak jumpa. Tak tahu kat mana. Puan declare je geran tu hilang. Puan, dia ada proses lah yang puan nak kena buat. Kalau dah ada perintah pusaka ni lagi mudah. Puan pergi je kat pejabat tanah, kata geran tu hilang. Adalah bayaran yang nak kena bayar. Boleh terus proses. Biasanya pejabat tanah akan terus masukkan nama seperti mana yang dalam perintah. Kalau kata borang I lah. Kalau borang F lah. Kalau kata banyak nama pula, macam mana? Dia bergantung kepada pejabat tanah. Ada setengah pejabat tanah, contoh saya uruskan dekat Melaka, Kedah, Perak kot kalau tak silap saya. Kalau tak ada geran asal tak ada masalah, dia orang boleh terus daftar je, asalkan ada perintah pusaka. Kalau macam Selangor, dia memang nak juga geran asal tu. Okay, bagi situasi yang lain pula, puan tahu geran tu ada dekat A. Jadi kalau situasi dekat Selangor ni, dia borang kalau dekat Selangor ni, puan pergi dekat pejabat tanah, kata saya nak minta pejabat tanah ambil geran daripada A. Kalau dekat Selangor ni, dia panggil notis 2B. Notis 2 bola. Nama dia lah. Nanti puan kena bagi detail orang tu, si A tu, dengan alamat dia, dengan nombor telefon. Nanti pejabat tanah akan kontak dia untuk serahkan geran tu. Jadi bila dia dah serahkan geran, nanti pejabat tanah akan call puan untuk hantar pula perintah tu. Nanti pejabat tanah akan uruskan pendaftaran apa semua tu. Nanti geran tu akan dipulangkan balik kepada si A tu tadi. Dia macam tu. Benda ni puan kena rujuk dengan pejabat tanah. Sebab ada tempat yang dia tak buat. Dia bergantung pada pegawai jugalah. Dia macam tu. Kena bincang. Benda ni kena bincang. Boleh saya rasa. Setiap pejabat tanah boleh buat. Tapi kena bincang.